Don't worry, okey je, jangan risau. InsyaAllah okey. Boleh Ada rela jaga, ada akan ada rela nanti. Kena ada, tak boleh tak ada rela. Tak boleh tak ada rela. Penat ke? Ya, penat, memang cakap penat, tapi tak apa, insyaAllah okey. Sambil-sambil berniaga ni. Okey, siapa lagi nak grab cepat? Kita kenapa lama sangat ni? Tengah buat apa lagi? Yang ni tinggal apa orang panggil ni, kulit ikan, tulang ikan. Macam mana KA baca human traffic? Dia macam ni, ada yang kata saya tak buat market restart. Saya buat market. Saya ni sebenarnya banyak kali pergi Kampung Baru. Macam saya kata, Kampung Baru ni banyak kedai makan yang memang tak ada parking depan kedai, tapi semua penuh, full house. Why? Kampung Baru banyak parking yang poket-poket, macam KA pagi tahu tadi. Itu satu. Public transport also ramai yang guna. Kedai KA dekat dengan MRT, dekat dengan LRT, nak naik Grab boleh, semua boleh. Sebab Kampung Baru ni dekat dengan semua benda. Dekat dengan KLCC, dekat dengan Ampang, dekat dengan Sentul, dekat dengan Wan Semaju, apa semua nak datang boleh, tak ada masalah. Kalau cancel depo tu macam mana? Most likely non-refundable lah. Sebab apa? Kita tak nak galakkan reseller. Kalau tak, reseller akan book banyak-banyak, dia akan cuba jual slot. Kalau tak berjaya, dapat balik duit tu, tak boleh. So mana-mana actually ni bukan practice KA lah, it's a standard. Biasanya kedai kalau buat reservation macam tu, once dah book, non-refundable. Sebab tu kalau korang dah book, kata kalau tak boleh datang, carilah pengganti, bagi dekat kawan ke, akan ada lah yang nak nanti, jangan risau. But again guys, there is no perfect system. Saya tak akan boleh buat sistem yang kena dengan selera semua orang. Saya boleh buat sistem yang terbaik untuk memudahkan semua orang, itu saja. Kencang. Allah, penat mata aku ini. Sebab apa? Kiri kanan lampu yang terang. Kita cuba nanti. Okey, siapa lagi ada soalan cepat? Siapa lagi nak grab boleh grab. Aku tak pergi tandas lagi ni, daripada lagi tahan. Tapi tak apa, okey je. Mana aku punya kamera ni? Sorry korang kalau pening. Ni, tukar kamera sekejap. Okey, siapa lagi nak grab? Again malam ni ingat kita ada 5 combo malam ni. Semua pembelian combo dapat free item. Dah buat datang kejap combo-combo ni. Semua pembelian combo ada free item. My mix dulu. Yang KA pegang ni, yang ni mix combo tau. Yang ni mix combo. Ada 2 rendang, 2 sambal, 1 dendeng ori, 1 dendeng extra pedas. Beli yang ni, boleh pilih free gift apa yang korang nak. Cuba korang tekan sekarang buy. Tu ada 3 option kan. Dapat free sambal, free dendeng ori, free dendeng extra pedas. Okay, faham Kenapa KA hire orang Melayu je? Ni aku nak kena betulkan benda ni. Sebab daripada dulu lagi aku kena benda ni. Selalu orang salah faham. Okay, first of all, semasa pembukaan kerja kosong, tak ada satu pun syarat saya letak kena bangsa tu, kena bahasa ni, kena sekian-sekian, tak ada. Yang saya kata, ada kerja kosong, kitchen crew, service crew, barista, tu je. Apply lah. Okay? Tapi dah itu resume yang masuk. Saya nak buat macam mana? Takkanlah saya nak paksa macam okey, bangsa ni kena masuk sekian-sekian ratio, bangsa ni tak ada. Saya welcome all, tapi itu yang masuk je. But again, whoever yang apply, saya tak tapis ikut bangsa. Saya interview semua ikut merit. Okay? In fact, our restaurant hari tu ada our friend yang non-Malay apply. Dia dapat kerja, saya bagi dia kerja, tapi dia kata maaf cik, saya tak boleh terima sebab tarikh opening kedai tu lambat lagi. So dia nak kena kerja urgent. So tak apalah, it's okay lah. At least kita dah offer, and dia pun tak boleh tunggu, dia nak kerja yang segera, dan it's okay lah. Itu je. Okay, tak nak ada mindset yang itu ini tak nak. Saya welcome all, tapi dah itu resume yang masuk, nak macam mana lagi? Takkan saya nak paksa orang. Itu resume yang masuk, saya terima saja. Okay, faham tarik nafas kejap. Okay, nak skincare rutin tak payahlah. Muka aku ni berkerak. Ni sebab lighting je. Kalau depan-depan ni muka aku ni macam jalan tar. You don't need explanation pun KA sebenarnya. No, I need to explain. Walaupun as much as orang kata saya tak perlu explain, I need to explain. Sama juga dengan orang tanya, KA kenapa kat Kelantan pekerja you semua Melayu? Ya, sebab kalau korang pergi search bancian rakyat Kelantan,
Tak ingat dah dokumen 2020 ke 2021. 97% orang Kelantan tu Melayu. Tengok macam mana? Dah memang macam tu negerinya. Resume aku dapat pun macam tu. Geografi dia macam tu. Tengok macam mana? Sama juga dekat KL. Bila KL buka restoran masakan kampung, so kalau yang Melayu familiar dengan masakan kampung, dia lah yang apply. But again, saya tak letak syarat, semua orang boleh apply. Itu je. Marilah apply. Tapi masaknya dah penuh, macam mana? Macam tu je. But again, janganlah cuba memperkaunkan semua benda. Saya sangat appreciate, sangat sayang my followers semua bangsa. Okay, saya pergi mall, pergi pasar, saya jumpa anti Chinese, saya jumpa anti Indian. KA, I love you so much, I love you too auntie. Semalam aku pergi TRX. Okay, KA pergi makan Oriental Kopitiam kan, Oriental Kopi, tengah beratur ni. And my follower Chinese datang, KA, when your restaurant gonna open? I can't wait to go. My sister dah ready nak pergi. Please come, I welcome. Okay, so janganlah. Okay, jangan pecah belahkan rakyat kita yang semuanya baik-baik semua ni. I love you guys semua. Okay, alright. Siapa lagi ada soalan? Boleh tanya. Nak hantar resume dah penuh dah. 3,000 resume masuk. 3,000 dah resume masuk. Saya tak tahu nak tapis macam mana dah sekarang ni. Okay, alright. Jap, Kemeh tengah masak, tak nampak pula kamera ni. Okay, Kemeh tengah buat laksa Penang. Betul. Laksa Penang, tapi aku rasa kena ni sikit lah angle tu. Boleh lah, tak apalah. Okay, so Kemeh tengah buat laksa. Sekarang ni laksa Penang kat tepi tu. Dia tengah masak kita punya kuah laksa dulu hari ni. Salam dari Sarawak. Waalaikumsalam. Okay, sama juga yang datang melancong nanti, you datang pada Brunei ke, alhamdulillah, sorry sedawa, angin banyak pula, datang daripada Singapura ke Thailand, Indonesia, please datang and enjoy Rembayung nanti. Okay, cak cekuk. Jangan melekatlah kepala aku lagu tu hari ni. Bang, main gym ke? Tak, aku dah tak pergi gym 2 bulan sebab Rembayung ni. So esok nak pergi gym balik. Sebab lesu badan lama tak exercise ni. Esok nak keluarkan peluh. I want to exercise esok. Nak bersenam, nak angkat besi, nak berlari, macam-macam lagi lah. Okay, boleh. Okay, siapa lagi ada soalan boleh tanya. Part time needed tak KA? For now, sejujurnya KA punya staff, saya memang tak buat kontrak. Kilang ke restoran semua saya buat all full permanent staff. Okay, saya tak buat sistem kontrak ke part time ke tak. Staff KA once hired, once dah selesai probation, semua akan dapat permanent staff. Bukan kontrak ke apa, semua tak ada. Okay, tak nafas kejap. Okay, kejap. Kejap kawan-kawan, let me recall sekejap. Aku nak buka view details kejap. Okay, backflip sekali jangan. Pinggang aku ni takut patah sebelum buka Rembayung nanti. Risau nanti. KA makan dah ke? Belum lagi. Ada soalan lagi, tanyalah. Rindulah nak jawab soalan korang yang soalan deep pasal career ke apa, Kerjaya, tanyalah. Saya cuba jawab. Okay, as much as KA nak jawab pasal Rembayung, I think ramai juga nak tanya pasal soalan pasal business, pasal career. Tanya je, KA akan cuba jawab. Saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin lah. Okay, boleh? Okay. Tak nafas. Again, yang beli combo malam ni, ingat, semua pembelian combo dapat free gift. Boleh pilih nak yang mana nanti. Lawa baju Kahat, thank you. Tapi baju ni besar sikit ni. Besar sikit. Tapi kan aku baru tahu something hari tu. I think lepas aku beli, baru aku tahu ni baju perempuan sebenarnya, kan? Memang baju perempuan apa? So KA baru tahu ni sebenarnya baju perempuan lepas aku beli. Tapi ngam dengan aku. Sebab Kahat ni baju dia macam dua-dua boleh pakai. Tapi bila bayar tu baru aku tahu tu baju perempuan. Aku macam tak apalah, ngam je pakai. Minta halal lah, jangan marah lah. Okay.
Baju perempuan sebab pendek. Maybe sebab tu kot dia boxy cut sikit. Ya Allah, banyaknya soalan. Cepat. Kenapa design glass house? Actually there is no right or wrong dari segi design ni. Dia semua ada pros and cons. Tapi KA nak satu design yang bermain dengan pencahayaan. I love that so much. Okay, benda ni bukan baru. Daripada KA pergi belajar dekat Amerika dulu, KA suka sangat konsep barn, konsep gudang, gudang ataupun ladang yang Mak Saleh bela lembu apa semua. Sebab kat sana konsep yang barn macam ni dia nampak sangat luas, sangat happening. Cumanya dia ada lah a few issue yang orang kata macam, oh aku predict kedai Khairul Amin ni ventilation akan problem. Yes, memang betul benda tu wujud, but we come up with a solution lah. Macam contoh korang nampak ada kipas besar kat tengah-tengah tu, that one is for ventilation, nak make sure pergerakan angin cantik dalam tu lah. Ni pun kita tengah tambah lagi, tengah tambah kipas lagi, tambah aircon lagi. Macam KA kata, we improve along the way. Contohlah sekarang kan musim hujan, so maybe tak panas sangat lah. Tapi what if lepas raya nanti dah mula datang musim panas, kalau perlu tambah lagi aircon ataupun tambah kipas lagi. We improve along the way lah. Okay, faham Kenapa tak merah? Ada pasang solar panel ke KA? Phone tak ada. Apa benda? Asal tak merah ke tak cukup? Asal tak merah. Takut tak cukup. Tapi tak apa, biar je. Aku takut pedas sangat nanti. Tarik nafas sekejap. Ya Allah, tak berhenti aku cakap. Banyak tenaga aku hari ni. But it's okay. I dah lama tak buat live macam ni. Bismillah. KA tengking staff macam Gordon Ramsay ke tak? Aku tengking staff siap. Cara dia macam ni, macam ni kenapa terlupa cili ni? Kenapa? Kau tulis tak? Awas awas. Macam tu je lah. Sorry bos, lupa. Lepas tu sambung gelak-gelak. Macam tu je. Ada tempat cas ke nanti? Dekat meja. Kat meja tak ada. Risau jadi cyber cafe nanti. Tak ada lah. Tapi plug point tu ada lah untuk kita nak sambung, you know, whatever wiring, macam nak mop ke vacuum ke mop tak payah elektrik, vacuum. Tapi kalau plug dekat meja macam kat kafe tu tak ada lah. Tak ada. Sebabnya tak naklah jadi cyber cafe tempat orang buat kerja pula nanti tak sesuai. Sebab lauk kampung ni akan penuh meja tau. Dengan nasi, telur dadar dengan ulam semua, memang tak akan muat nanti. Okay, faham tak nafas sekejap. KA nampak letih. Ya, memang letih. Tapi okey je. Iklan kerja, iklan kat mana? Hari tu kita dah iklan macam-macam tempat, tapi tak adalah sebut opening kedai Khairul Amin. Tak adalah. Kita cakap macam opening kedai, opening restoran masakan kampung akan dibuka di Kampung Baru Rembayung. Itu je. Tapi orang tak tahu tu Khairul Amin apa, tak tahu. So yang mana apply dapatlah, itu je. So semasa interview hari tu, masa interview pun KA tak ada kat situ. Saya minta partner saya yang tolong interview sebab dia orang lagi familiar dengan restoran, so they know apa staff yang perlu dicari. Dah lulus interview, dah hire, baru dia datang kerja, surprise, hey what's up guys. So ada yang macam bos aku Khairul Amin, ada yang macam Khairul Amin tak follow pun. Tak apalah, sambunglah kerja. Okey je. Aku okey je, tak ada masalah. Okay, yang penting kita dengan staff kita ngam tu je. Okay, letih KA anak murid banyak tanya. Tak apa, bagus satu, tanya je, I enjoy. KA pernah marah pekerja ke? Pernah je. Tapi saya ni jenis yang sangat detail dan saya tak suka berdolak dalih. Itu je. Macam saya train staff saya, kalau ada silap buat mengaku, terlupa letak garam mengaku. Jangan pusing sana sini. Oh, saya cakap ni silap ni, tak ada. Straightforward. Itu je. Okay, cuma saya bagi tahu dekat staff saya, whatever you nampak Khairul Amin kat social media, maybe itu image yang you guys kenal lah, which is Khairul Amin sesuai depan kamera semua. Tapi di belakang, macam ni cara saya bekerja. Jadi kalau saya tegas ke apa ke, itu part of my work lah. Tak boleh lah orang kata macam, oh fake nya social media, senyum belakang garang. Yelah, sebab kita buat kerja. Sekarang ni aku tengah entertain orang, tengah jawab soalan, kenalah senyum.
Okay. Tapi saya jenis yang macam ni lah. Saya jenis yang solution first, emotion second. No point you nak marah-marah tapi tak ada solution. No. So I always discuss dengan my team, okay, how can we resolve this? Ni baru kita resolve. Tarik nafas kejap. Mak saya kirim salam, shout out Cik Ton please. Wah, Cik Ton, slay Cik Ton. Cik Ton jemput datang Rembaya nanti love you Cik Ton. Boleh bungkus ke? Tak boleh nanti. Wawal tak boleh lagi. Okay, pernah rasa malas ke? Pernah, tapi jangan layan sangatlah perasaan tu. Nanti korang tak buat apa-apa nanti. Okay, again, siapa lagi nak grab combo cepat, grab sekarang. Kena ingat yang mana grab combo semua dapat free item malam ni. Semua dapat free item. Boleh pilih nak apa orang panggil ni, nak free sambal, free dendeng, free rendang, semua boleh, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni sale kita dah cecah kat TikTok dah 370,000 dah sekarang ni. Kalau campur platform lain dah 460,000. Wah, lagi 40,000 cukup setengah juta. Alhamdulillah. Tak sabar nak makan di Lempayung. Lempayung. Boleh lah. Okay, nanti orang tanya, you tak sudi buka restoran dekat Kelantan, what say you? Boy, tak sudi, jangan macam tu. Tak, aku dah buka kilang dah, 3 kilang. Dah besar dah tu. Dia macam ni lah. Dia tengok situasi. Macam contoh dekat, dia terbalik contoh dekat Kelantan dia kurang industri, KL dah banyak. Okay, so kita ambil kilang buat kat Kelantan. Dekat KL ni pula tak banyak, bukan tak banyak, ada, tapi dekat pusat bandar ni belum cukup banyak lagi kedai-kedai makanan tradisional apa semua. Tapi dekat Kelantan dah banyak. So apa yang ada kat Kelantan kita bawa buka kat KL, itu saja. Faham? Boleh? So supaya fair lah semua tu. Kelantan kurang kilang, kita buka kilang. KL kurang makanan kampung, kita bawa masuk makanan kampung ke KL. Itu je. Faham cikgu? Terima kasih anak murid. Siapa lagi cepat? Ni tengah masak laksa lagi. Tarik nafas sekejap. Makanan kampung Kelantan sahaja atau semua negeri ada? Semua negeri ada. Tapi tak adalah semua, majoriti lah. Macam masak lemak apa semua tu ada lah. Yang Pantai Timur ada, Kelantan ada, Utara pun ada. Kita cuba selit sebanyak mungkin yang boleh. Lamanya abang live. Ya, malam ni saya marathon 12-12. So again, malam ni korang boleh pilih nak grab macam mana combo. Kita ada a few combo. Any combo korang grab dapat satu free item. Nak free sambal boleh, free dendeng boleh, free apa orang panggil? Apa orang panggil? Apa orang panggil? Sambal. Free dendeng extra pedas pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi lepas ni saya maybe akan take a break kejap, 5 minit bagi Kemeng dengan Daus sambung kejap sebab saya nak kena pergi toilet. Aku dah tahan daripada tadi ni. So kita bagi dia orang sekejap lah. Panggil Daus datang kejap. Panggil Daus kejap. KA nak take a break 5 minit, nak pergi toilet je. Toilet, tarik nafas kejap. Boleh Boleh. Tapi janganlah sampai tinggalkan Kemeng dengan Daus, kesian dia orang. Last sampai pukul berapa Ain tanya? Tak tahu lagi. Lah agak ketat nak cecah 500,000 malam ni. Tapi kita nak all out hari ni. So kita cuba. Kita cuba tengok macam mana. Tapi sebenarnya dah nak capai target dah ni. Okay. Dia nak capai target. Tahu Mei aku tengah masak apa Mei? Kemeng tengah buat laksa. Daus masuk kejap dengan Kemeng, aku nak pergi tandas kejap lah. Okay, ingat siapa nak grab combo, tak nak combo nak loose item boleh. Ambil je, loose item pun ada. KA promo sampai bila tak tahu lah. Tapi hari ni 12-12 banyak voucher, ambil lah. Sayang kalau tak ambil. Banyak voucher dengan diskaun hari ni grab. Okay, grab. Okay, boleh. Okay, dah ready dah. Mic mana? Mic mana? Ambil jap mic. Aku kena buat kamera yang nampak dua orang macam ni. Okay, boleh dah. Oh no. Okay, kejap korang. Sekarang view berapa orang?
Oh, tak. Memang tak. Sekarang view 10,000 orang. Kalau saya datang drop banyak, maksudnya korang tak kesiankan dia orang Temanlah kami dengan Daus. Dia orang memang tak kesian, Okay, nak take break kejap 5 minit je. Saya nak pergi toilet, nak refreshkan diri. Refreshment. And then saya masuk balik lepas ni. Boleh ke kawan-kawan? Aku tak berhenti bercakap 2 jam dah ni. Boleh. Okay, kejap. Diorang take over. Mic kami mana? Okay, I'll be back. Jangan tinggalkan diorang. Kesian diorang. Jangan lupa pin produk. Okay. Daus duduk, Daus. Nak masak. Hai. Diri je, jangan duduk. Hey, what's up? Korang jangan gerak. Jangan gerak, please. Lagi aku tanya. Ceko gamit gamit. Betul-betul. Ni saya sekarang tengah buat kuah laksa. Kuah laksa. Okey, siapa-siapa yang baru join, jangan lupa untuk cek dekat beg kuning sebab malam ni kita ada pelbagai jenis combo-combo best daripada Khairul Aming. So belilah sementara stok masih ada. Gitu. Jangan lupa check it out. Dah tak? Yes. Jangan gerak. Weh, please stay. Gerak lagi mana? Let lu malam masih. Awal lagi, esok cuti, weekend. Teman lagi kita orang masak jap. Jadi datang korang duduk lah sampai 4 pagi pun sini. Ya, betul. Setuju. Weh, dah drop. Weh. Janganlah. Tolong please. Korang ni tak sport rim lah. Cakap banyak sikit video, so banyak cakap. Boleh, no problem. Daus, bagian Datuk banjir tak? Dah suruh dah. Hari tu kampung aku, rumah pun masuk air, dimasuki air, tapi itulah setek yang pasang akan ada yang suruh. Nak tanyalah, akak abang yang profesional, asal kuah aku macam tak merah Apa yang kurang Tambah ni apa? Tambah apa? Tambah apa? Cili ke? Cili dah buat, dah pedas Cili bu. Oh ya ke? Laksa Penang betul. Asal dia tak merah Ikan dia tak cukup apa? Kurang cili, kurang sambal. Kita pakai ikan Jen Alpa. Kan, nanti tak pedas ke? Aku rasa punya ni dah pedas lah. Mostly dia cakap kurang cili kering. Okey, faham. Mungkin jenis cili kering tu kot. Tak warna, cili boh kurang. Okey. Okey. Tapi warna tak apa kan, rasakan sedap. Betul tak? Sebab KA je nak makan. Kurang belacan, cili boh, cili serbuk, daun kesum. Daun kesum efek warna tak kan? Daus, cakap. Okey, siapa yang baru join sekarang ni, Daus and Kemer, kita orang tengah masak laksa. Okey, laksa ni sekarang ada satu isu iaitu Lokman cakap kurang kemerahan. So mungkin kita punya assumption dia punya jenis cili kering ataupun cili blend yang kita pakai tu, dia apa nama tu? Kurang warna. Cap apa benda kan, cap lain daripada Pakistan ke apa. Maybe. Sedap lah. Okay je. Kena season ni sikit. Okay je. Ini version yang sayur tak nak kalah Mat. Ini version laksa yang likat. Pekat. Oh, biasanya mak saya letak sirap. Oh, tu ke tips dia? Oh, thank you tau. Betul. Okay, tengah refreshment sekejap, nanti dia datang balik. Gitu. Pakai cili kering yang pedas. Lepas tu yang gemuk sikit, yang tak pedas. Tapi warna dia still macam ni. Betul. So kalau ada siapa-siapa yang nak tanya berkenaan dengan produk-produk combo di beg kuning, boleh tanya sahaja, kita akan cuba jawab lah. Siapa kita orang tolong panggil balik. Korang panggil balik masuk. Nanti kita orang boleh tahu macam mana nak walk in. Tiba nak reservation kan. Boleh letak gula Boleh. Gula tu seasoning lah. Dah tanya tak jawab. Tanya apa tu? Sebab soalan dekat sini berderu seperti lipas kudung. Oh, kena pakai gemuk. Nak colour. Dah pakai tadi. Cili gemuk. Dah tambah dah. Takut dah tambah lagi, takut pedas. Okay kot. Nanti lama-lama dia Nanti sakit perut dia akan naik. Pakai cili besar. Okey, faham. Kita asal, saya daripada Gua Musang, kami daripada Bancak. Gua Musang. Bancak, Kelantan. Janji bagi tahu cara boleh. Nanti kita akan bagi tahu. Janji. Merah dah naik tu. Api kecil sikit kan. Fotografer Kemer. Saya potong bawang sahaja. Kira tu tak payah merah. Betul tu, tak payah merah sangat, setuju. Okey, Natak. Jadi kita bagi bos kita makan Macam mana reaction dia? Kami suka laksa, sebab tu dia pilih untuk masak laksa malam ni. Gitu. Dia tanya, booking nanti kita better ke kita? Oh, better. Better out the cook.
View drop, Masya Allah. Tak apa, biasa tu dia setiap yang naik akan turun, setiap yang turun akan naik balik. Gitu. Relax je. Tenang-tenang je, tenang-tenang. Ambil nafas sikit. Okay, siapa-siapa yang baru join boleh jemput juga untuk buat senaman jari sikit. Kita tap screen, follow yang mana belum follow akaun Khairul Aming ni boleh follow mana? Kiri ni, kanan. Kiri aku rasa. Boleh tekan button follow. Button follow. Penat tak kerja? Dia tak ada kerja yang Tak penat. So kita kena mengimbangilah. Gitu. Pandai. Aku suruh follow. Ui, baguslah. Terima kasih ramai follow. Ramai lagi tak follow Khairul Aming kalau gitu. Apa bidang tinggi yang follow? Boleh letak api lah. Yang letak benda warna hitam tu apa? Benda warna hitam. Warna hitam tu otak udang apa tu? Oh, pes udang. Petis, sorry. Weh, ramai je. Baru follow cepat guys. Follow. Jangan lupa follow. Wow. Jangan lupa follow akaun Khairul Aming nanti. Petis, betul. Terima kasih pada yang bagi tahu, yang membetulkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengah take file kejap, nanti dia dah masuk balik. Dia adalah urusan dia sikit kejap, nanti dia masuk balik. Dah potong dah. Semua kita punya garnishing apa nama? Topping. Garnishing. Garnishing dah potong-potong dah. Nanti kita tinggal letak topping saja, and kita siap pedas. Buat telur yang gedik. Telur goyang gedik. Gitu. Hangus dah tu. Okey je. Korang jangan cakap macam tu. Ini jenis pekat ikat. Masak apa tu? Soalan-soalan yang deep, saya serahkan pada KA je untuk jawab. Kita orang tak cukup deep, kita masih di surface saja. Terbakar lidah. Boleh kecek kelatih. Boleh lah kecek kelatih sikit-sikit. Tak pedas. Dah seasoning. Seasoning aku suka. Tolong ajar kawan kecek kelatih. Macam nak bezakan time bos dengan kawan. Time kerja kita kerja. Time kawan kita kawan. Bersosial kita bersosial. Gitu je. Apa-apa semua kat sini. Mentality. Mindset. Seasoning kita letak pelbagai jenis untuk membalancekan rasa laksa tu supaya cukup rasa. Gitu. Terbakar lidah aku asam keping je. Damn. Kelantan makan asam keping. Asam keping Kelantan kan? banyak je tempat makan sedap. Lagi sedap. Sudin kubis. Boleh pergi makan. Sudin kubis sedap. Lagi sedap bikin kemai belanja. Gitu. Jam G. Asam keping satu. Kan masam sangat. Saya sampaikan salam dekat dia. Betul, lepak-lepak dulu, tenang-tenang kejap. Tak, korang agak-agak lah. Teman-teman kita masak. Agak-agak lah tinggal kita orang berdua. Betul tu. So siapa-siapa yang baru join, jangan lupa untuk tap screen sekali. Dan malam ni kita ada pelbagai jenis combo. Ketupat 3 segi ni habis kan? Habis. 3 segi dah habis. Ketupat dengan CM molek ni pun habis juga. Sold out. Tadi KA dah sold out kan. So tinggal set combo. Set combo ni masih banyak lagi. Gitu. Ya, aku tahu dia cakap kenapa potong rambut kat depan je. Kenapa potong rambut kat depan je? Potong rambut kat depan? Maksudnya? Tak tahu aku dia. Dia kata kat kau rambut kau kat depan dia potong. Nak jimat. Potong sendiri. Dia susah juga sebenarnya potong sendiri kan. Nak kena tarik sini kan. Aku pakai gunting layer, dia macam tajam-tajam sikit. Tak, so macam gerigi kan. Betul, gunting gerigi tu. Tapi tak adalah sangat pun. Tak sempat nak basuh. Tak, sebenarnya saya nak buat style macam rambut tempurung, tapi tak jadi kan. So kita layan je lah macam ni. Asam keping letak habis kan masam. Korang jangan nak sugar-sugar dengan aku Tak apa, masam nanti kita cabut je asam tu. Kita keluarkan asam tu. Patut rasa macam rambut betul. Aku hancur capik. Baju raya warna apa? Tak fikir lagi. Tak sempat nak fikir. Laksa kena asam kiping baru sedap. Betul. Tolong basuh dulu. Apa dahi luas. Guys, macam mana nak buat ni macam nak buat apa nama tu? Tepis apa? Menepis udang apa? Tepis udang. Tepis udang. Petis Petis mo. Guys, macam mana buat petis udang? Cepatlah plating laksa. Kejap. Boleh buat from scratch. Laksa pun kita tak mendidihkannya lagi. Kau buat kat belakang. So boleh plating Sekejap dulu.
Laksa dah rebus ke? Dah rebus. Dah. Kejap lagi kita akan letak dia punya topping. Ada pelbagai jenis topping yang menarik untuk dicuba di rumah nantilah. So boleh check dekat beg combo. Kalau korang ada soalan nak tanya berkenaan dengan produk-produk di beg kuning, boleh tanya sahaja. So dah berapa juta like lah? Dah berapa juta like? 16. 1.6. Okay, kita cukupkan 2 juta guys malam ni guys. 2 juta like. Berapa sekarang? Tap screen. So sebab komen terlalu laju, so minta maaf kalau ada yang terlepas pandang. Macam tu mata melilau. Oh dah 2.6. Kita cukupkan 3. Cukupkan 3 terus. Thank kita you ganjilkan nombor tu. Yang mana tak follow tu tekan button follow kat atas tu. Api dah tutup. Dah. Ada turun saji orang tu. Dah pekat nyakuahnya. Iya, dah pekat. Ya betul, terima kasih pada yang bagi tahu. So kita cuba apa nama tu? Cukupkan 3 juta. 3 juta guys, 3 juta. 2 juta tak cukup. Malah kita tamat sikit. Nak cukupkan 3 juta. So siapa-siapa yang baru join, sekarang ni kita baru sahaja siap masak laksa, Khmer masak. So laksa ni daripada utara. So why not laksa Johor? kita buat piau punya. 2 juta cukup? Tak cukup? Tak cukup. 3 juta. 3 juta like. Okay, siapa-siapa yang baru join, tap 2.6 lah. Tap sikit. Kita cukup kan. Together we strong. Syafiq. Syafiq mana? Syafiq, jom jogging. Syafiq botak. Saya Dawas, yang ni Khmer. Okey, sebelah kuah tu apa bang? Sebelah kuah ni ini rendang. Okey, ini adalah produk yang terbaru, yang paling latest kat Hero Aming. Mangkuk ada? Yang tular hari tu, satu Malaysia. Lepas tu ambil 5 So inilah dia punya rupa teksture rendang. So make sure bila lepas korang tuang daripada dalam packaging tu, korang mix well. Okay, mix well so that the oil will mix together, then when we eat, delicious. It's very kick. Dia punya rasa rempah-rempah pun berbagai semua cukup. Tak ada pakai rempah je. Tak. Tapi dia punya flavouring semua cukup rasa dan very kick lah. Dia rasa yang tak kedekut bahan. Gitu. Okay. So tu ada tumpuk-tumpuk tai unta. Tak apa, baju ni memang aku buat. Ya betul. Tadi ada makan sikit tak? Ada? Mercik. So tadi dah makan sesuap 2. So dia kurang sikit lah. Ni anggaran untuk 1 pack rendang tu. So macam ni rupanya. So make sure bila lepas korang tuang tu, korang gaulkan tau minyak-minyak ni. Sama ada kalau macam korang tuang daripada dalam pack tu pun, korang boleh macam picit-picit sikit. Tengok depan. Supaya tak, aku tengok rendang ni. Supaya apa, dia mix sebati. Mix well together we strong. Dia orang cakap kau sebut Maxwell lah. Boleh tu. Reservation bila buka reservation, once KA announce, nampak ni ketulan, korang ikutlah dia. Kita orang pun tak tahu, we never know. Ini adalah ketulan ayam yang ada dekat dalam rendang. Dekat dalam tu dia ada bahagian chicken chop dan juga bahagian dada kan. Dada, bahagian breast and chicken chop, isi lah. Isi dia, so dia ada ketulan-ketulan ni lah, besar-besar ketulan ni. Gini. Seminit 1 juta ke? Betul? Boleh je nak rendam boleh, tak rendam pun boleh, no problem. Apa? Sure. Kita punya like dah naik 1 juta dah naik Thank you guys. Opening apa? Tadi ni baru je buka ni rendang ni. Baru je buka. Buka opening ni. Opening Aaron Yong. Tag sikit. Tag pula. Pin. Tolong pin. Sekejap. Meletup lidah ni. Asal pedas sangat? Bukan. Aku test. Faham. Cuba try test. Kau kena dengan ais bagi dia cool down. Sedap nampak. Kita tak adalah makan laksa dengan rendang, tapi ikut selera masing-masing lah. Kau nak makan pun boleh je, sebab dua-dua ni memang boleh dimakan. Ikut selera masing-masing. Nak makan boleh, tak makan pun boleh. Tapi kalau dah ada kat sini, boleh je kalau nak. Apa yang rendang kalau korang beli hari ni, sebaiknya 1 tahun lagi. So korang boleh beli buat stok untuk puasa next year. Setuju? Betul? Lepas tu orang tanya apa lagi? Apa? Ya betul. 30 hari. Ada. Tapi biasa kalau macam pre-order tak ni pun, tak lama pun, postage dia 2-3 hari je. Lepas tu dah barang dah keluar dah. Sebab dia orang daily produce.
So daily produce akan sentiasa tak simpan stok lah, senang cerita. Produce keluar. So dia tak akan simpan stok lama dekat kilang. Yang ni kita pakai Sony FX3. Sony FX3. Kau tempat bila restock nanti kita tanya orangnya macam mana. Dia Sekarang tengah buat kot. Masak apa dalam kuali tu? Ni right now saya tengah memasak. Aduh, baru lepas leg masak. Apa nama dah ni? Laksa. Oh, laksa. Sorry, my bad. Kuah laksa. So kembali Cik Yam. Cik Yam Makcik Isaac ke? Oh, ya ke? Kalau beli free KA ke? Try, yang mana tahu dapat. Try beli dulu. Back